Assalamualaikum, salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam episod yang baru Dark Agency Outdoor. Kali ni aku nak review lagi satu produk daripada DeWalt. So produk apa tu? Ni dia. Satu lagi mesin pemotong rumput tapi kali ni daripada DeWalt. So jom kita tengok. So sebelum aku start dengan DeWalt ni punya produk, tujuan aku beli DeWalt punya pemotong rumput ni ataupun dia punya grass trimmer ni, sebenarnya sebelum ni aku ada pakai satu lagi grass trimmer tapi dari brand yang lain lah, iaitu brand daripada Greenworks. So aku tunjuk ni brand yang aku pakai sebelum ni adalah daripada Greenworks. Yang ni 40 watt. Cuma 40 watt ni sebelum ni aku dah pakai dekat 3 tahun lebih lah. So bateri dia kalau kau tengok besar betul, gedabak gila, 40 watt. Sebiji bateri ni aja harga boleh kata nak cecah ke RM500. So lepas 3 tahun lebih penggunaan, bateri aku ni dia dah start depreciate sikit lah. So instead of aku beli baru, harga ranging almost 500. So aku rasa why not aku try mesin pemotong rumput DeWalt ni yang harga pun within that range lah, dalam harga yang sama dengan seketul bateri daripada Greenworks. Apa pun, kalau kita tengok kat sini, aku letak dulu Greenworks ni ke tepi. Yang DeWalt ni kapasiti dia adalah 20 volt, which is separuh daripada kapasiti power yang ada pada mesin pemotong rumput daripada brand Greenworks. So kalau beli yang DeWalt ni, dia datang dalam packaging dia macam ni lah. Macam biasa, kotak DeWalt kuning, bukan kuning sangatlah, oren dan hitam. Rupanya macam ni, 20 watt. Basically kita tengok model dia adalah DCM ST561N. Panjang juga nama model dia ni. Selalunya model number DeWalt taklah panjang mana, tapi yang ni kuat panjang lah. Berat kat sini kalau tertulis dekat kotak dalam 3.6 kilo. 3.6 kilo ni maybe tak termasuk bateri. Dan yang bagusnya DeWalt macam biasa 3 tahun jaminan 3 tahun warranty. Alright. So tanpa berlengah lagi, kita boleh try to unboxing the DeWalt punya mesin pemotong rumput ni. Okay, pertama ni kotak aja, tak ada apa pun. So kita keluarkan lagi apa yang ada. Okay, tu aja yang ada dalam kotak ni. Dah tak ada apa lagi, dah kosong. Kotak ni kita ketepikan dulu. Alright. Okay. So ni lah dia rupa mesin pemotong rumput DeWalt ni. So dia punya ciri dia sama gak macam Greenworks aku. Orang panggil dia split shaft punya konsep lah. Dia datang dengan konsep boleh lipat macam ni. Boleh lipat. Okey. Dan dia ada lock mechanism dia dekat sini. So kita hanya perlu ni masukkan dia punya angsel ni dan kita lock. Okey. So far stangkat yang sekarang ni
bila kita pasang dia punya locking mechanism ni, okey, dia ketat tau. Dia tak ada ada play kat sini lah. Dia punya ni tak ada goyang-goyang, just ketat dan kedap lah. This one okay so far. And then dari segi build material, yang ini besi, yang ini aku rasa macam composite material lah, sort of hard plastic lah kan, hard plastic. And then dia punya macam biasa body dia ni, kalau kita tengok dekat sini pun hard plastic, dan dia ada rubberized grip dekat sini lah. Yeah. So simple construction dia, quite simple. And then dia ada orang panggil ni safety button. So bila kita tekan safety button, baru kita boleh pull operation trigger. Bagi aku ni satu safety feature yang bagus. Sama juga macam Greenwood pun dia ada safety feature macam ni. So kalau nak beli mesin rumput ni, sepatutnya kena cari yang satu kena ada safety feature macam ni lah, untuk keselamatan. Sebab sometimes kalau kita terlupa nak tanggalkan bateri, kita tertekan dia punya trigger button ni ataupun penghidup dia ni, kita tak nak ada insiden-insiden yang tak dikehendaki. Alright, selain daripada tu, kalau kita tengok, berbeza dengan aku punya mesin rumput Greenworks, yang ini dia ada dual speed, low and high lah, low and high. So macam mana function low and high ni kita tengok. Sebab Greenworks ni is more on like, dia single speed, tapi dia rely on kita punya adjustment dengan jari kita. Okay. Quite nice lah dia punya build ya, cantik. So ni dia punya trimmer line dia balut dengan stiker lah. So kita buka trimmer line dia, kita tengok macam mana. Alright, ni rupa dia punya trimmer line. Dia pakai trimmer line dia agak yang jenis kecil ya, bukan yang tebal. Kita tengok line kecil. Dan dia pakai kepala ni jenis bumping Maknanya kalau kita tekan, kita boleh tarik keluar. Dan kalau kita nak adjust, kita hanya perlu adjust macam ni. Tarik, dia akan masuk semula. So kalau nak keluarkan, kita tekan, dia boleh tarik keluar. Dia bumping mechanism. Sebab tu normally bila orang mesin rumput, dia nak keluarkan dia punya trimmer line ni, orang hanya perlu bumpkan saja sambil tarik picu trigger dia punya penghidup tu, kita bump ke tanah, dia punya tali akan keluar. So simple, korang tak payah nak stop, berhenti untuk keluar atau panjangkan dia punya trimmer line ni ya. Cuma daripada segi konsep yang ni aku nak kena tengok sama ada trimmer line dia ni yang datang seketul dengan kepala besar ni boleh ditukar ke tak later on. Mungkin dah lama sikit, nanti aku nak tengok adakah kita boleh customize pakai third party punya trimmer head atau tidak. Sebab kalau kita tengok contoh Greenworks aku ni, kepala dia dulu datang asalnya sama macam tu, besar gedabak tu. Tapi aku dah mod tukar third party punya trimmer head lah, yang macam ni, untuk lebih senang dan lebih ni magnesium alloy kepala ni. So dia lebih kurang more or less sama dengan yang asal dia punya berat lah. So dia tak terlalu berat dan boleh impact kapasiti penggunaan bateri dia. So this one is dual shaft ataupun split shaft. Ni pun split shaft, cuma beza dia yang ni kita kena buka, tarik dan lipat. Is quite leceh, quite leceh sikit lah. Berbanding yang di Watt ni aku suka sebab dia pakai locking mechanism macam ni. Alright, so sekarang kita tengok dia bagi apa. Selain daripada one whole set dia punya trimmer ni, kita akan dapat juga di Watt punya, dia bagi kita
guard ni ataupun protector ni lah. This one, guard atau protector ni, dia dah datang sini dengan satu besinya kat sini. So bila normally kita pasang the protector ni dekat sini, lebih kurang macam ni lah. Okay, macam ni. Alright, kita akan skrukan kat situ. Ada 4 skru yang dia bagi juga. So kalau bila korang memotong rumput, tak adalah rumput tu terbang kena dekat pakaian ataupun batu-batu yang kecil tu yang boleh, kalau kena kita kuat sakit kan. So ini guna dia protector. Tapi sepanjang aku guna mesin rumput bateri ataupun cordless ni, aku tak berapa gemar pakai protector ni, sebab bagi aku dia menghalang visibility untuk tengok rumput yang kita nak potong tu, atau kita nak maneuver kita punya mesin rumput ni untuk potong rumput mengikut apa ni yang panggil ni, serendah mana potongan yang kita nak buat tu. So dalam video hari ni pun aku tak akan pasang protector ni, aku akan just simpan. So dia juga bagi macam biasa dia punya ni lah, strap untuk kita pakai di bahu So kalau lengoh tu kita boleh release the apa ni, pemotong rumput ni, relax kejap sebab dia akan bergantungan di bahu lah. So dia akan bagi dia punya hook dekat sini. Okay, this one kita akan pasang later. Kita pergi tengok lagi apa yang kita akan dapat bila kita beli apa ni, pemotong rumput daripada Reward. Of course manual. Aku syorkan semua orang baca manual dia sebelum operate lah. Kepada yang tak pernah pakai cordless pemotong rumput ni, elok baca dulu dan tengok cara-cara dan kaedah penggunaan dia lah, penyimpanan. So dia banyak juga ajar berkenaan dengan dia punya trimmer line tu, macam mana nak adjust. Dan trimmer line ni dia boleh replaceable. Maknanya kalau dah habis, kau boleh dapatkan juga trimmer line yang baru daripada Reward. So no worry about that. Dan dia juga akan bagi korang ni, aku rasa ni yang the last item keluar daripada kotak, which is dia punya handle ataupun pemegang pemegang. Dan the pemegang ni kita akan pasangkan dia dekat bahagian inilah. Aku tengok gambar lah, aku rasa kat situ. Tapi pernah juga aku tengok orang yang pasang dekat sini. Aku rasa bergantung lah ikut korang punya kesesuaian lah. Mana yang tangan agak panjang tu boleh pasang lah kat sini. Mana yang kita standard Malaysia ni pasang dekat sini. So dia dah bagi semua the tools ataupun peralatan dia kat sini. Dia pakai Allen key je. Okay. Dan skru pun dia dah bagi kat sini. Okay, kalau kita tengok dah ada. Aku rasa aku nak pasang terus, sebab ini adalah satu komponen yang ada pada badan pemotong rumput ni yang agak penting. Kalau tak, macam mana kita nak handle kalau tak ada dia punya pemegang ni, susah. Okey, kita kena loosekan dulu dia punya situ ni. Okey. Bila kita dah luluskan skru dia, dia akan tercabut macam ni lah. So, basically pemegang ni dia akan pasang di bahagian ni lah. Berdasarkan apa yang gambar yang ada kat kotak tu. Tapi aku tengok ada juga orang yang pasang dekat depan sikit. Jadi tak kisah, bergantung pada kesesuaian masing-masing. Sebab ada orang mungkin tangan dia panjang kot. Bukan mencuri tangan dia memang panjang. Dia tak comfort pegang sini, macam pendek sangat. Dia pasang kat sini lah. Ikut masing-masing punya tangan lah. Dan kalau nak pasang tu, dia memang dah bagi Allen key dengan skru dia. Semua ada kat dalam packaging tu, boleh dapat. So kita pasangkan dia.
Okey, lagi satu tengok. Kepala dia ada pandang ke sini, ada pandang ke sini. Tapi kalau dalam kotak dia pandang ke sini. So aku ikut kotak lah. Kalau let's say aku find out tak selesa later on, korang masih boleh tukar lah, ikut kesesuaian masing-masing. So just ikut aja hitam dia ni. Dia dah bagi dia punya molding dia tu, kena ikut je. Dan kita ambil skru yang dia dah bagi tu, kita skrukan ke dalam ni, ke dalam lubang skru yang dia dah bagi sikit je lagi pasal produk ni. Aku beli ni produk yang orang panggil solo unit ataupun bare unit sebab bare unit ni maknanya dia datang dengan mesin rumput dia saja. Dia tak ada charger, dia tak ada bateri lah, sebab aku dah ada banyak produk di Watt. So aku memang dah ada charger dengan bateri. So aku tak beli yang datang lengkap lah. So pada first timer yang memang baru nak pakai produk di Watt, aku syorkan kalau nak beli trimmer mesin ni, grass trimmer mesin ni, belilah yang complete set. Nanti kan takut tak boleh pakai pula kan. Dah beli-beli, bateri tak ada. Yang ada bateri tak ada charger pun, carilah yang ada charger tu. So kita skrukan ketat-ketat. Sebab kalau tak ketat nanti dia bergoyang-goyang masa kita guna mesin ni, dia jadi tak syok lah kan. Tak best dan berbahaya lah, takut terlepas. Jadi kita skrukan bagi ketat macam tu. Okay. So selesai yang ni, dah pasang dia punya handle tu. Rupa dia macam ni lah. Macam ni. Okay. So far aku pegang berat dia just nice lah. Dia tak berapa berat. Just okay. Tapi aku rasa kalau pasang dekat sini pun macam best juga. Tapi tak tahulah, bila kita nak potong takkan ke bawah sangat kan. So maybe yang ni is the best lah. The best dia punya tempat nak letak ni. And then kalau kita buat comparison sikit dengan the Greenworks yang aku ada ni. Okay, Greenworks 40 volt dengan D-Watt 20 volt. Okay, basically dia punya panjang dia lebih kurang sama je. Tak beza sangat lah. Panjang lebih kurang sama je. Okay. Alright. Last kali, dia punya ni lah, strap, body strap memang kena pasang. OS penat kita nak handle this trimmer machine. Okay. Alright, so kita boleh cubalah potong rumput macam mana kemampuan mesin ni. Sama tak dengan ini? Of course tak sama. Dia tulis ni 20 watt means separuh daripada kapasiti ataupun kemampuan yang 40 watt ni lah. 40 watt ni dah sama je kuat dia dengan mesin rumput minyak kalau nak tahu. Okay. Jadinya lepas kita dah assemble dia punya body ni, sebelum kita try, kita perlukan bateri. Macam aku cakap, bateri, this one solo unit, aku memang dah ada bateri. So aku pakai bateri 18 volt 5M. So bateri ni dia akan pakai macam ni lah. Ni dia punya kepala trimmer tu. Di sinilah tempat letaknya dia punya bateri. Kita hanya perlu slot in kan saja bateri dekat dalam, dan kita dah boleh terus pakai. Jom kita buat, kita try potong macam mana. So sebelum kita mula, kita kena macam cakap tadi, dia ada dia punya safety trigger button ni. Tekan dulu baru kita boleh operate dengan dia punya operational ni.
3 mesin dia ni. Okey. Ni low mode Low mode. Okey. Bunyi dia taklah berapa kuat, tak berapa menggerun kan Jadi kita tengok macam mana keupayaan low mode Dewalt punya motor rumput. Sebelum tu since aku tak pakai dia punya protector tu, dia punya protector depan tu, so pastikan kalau korang tak nak pakai juga, ciri-ciri keselamatan jangan diabaikan lah. So pakai kasut yang bersesuaian dan seluar yang bersesuaian.
So jadi tadi aku dah tunjuk sikit demo aku pakai mesin pemotor rumput DeWalt ni so far aku puas hati lah sebab dia punya power tu memang power memang cukup power, especially kalau korang pakai yang high mode high mode dia memang power. So compare dengan aku punya Greenworks 40 watt, walaupun dia 40 watt tu dia boleh pergi lagi tinggi, tapi kita penggunaan biasa harian kita tak akan tarik full trigger lah. So basically yang kita tarik half trigger dekat Greenworks, so kita akan dapat the same amount of power dekat DeWalt punya mesin pemotong rumput. Jadi dari aspek dia boleh potong ke tak boleh potong rumput, memang boleh potong rumput. So memang berbaloi korang beli rumput yang tebal ke yang keras ke, dan boleh juga makan tanah kalau kau nak clearkan tu rumput. Aku dah try, tanah pun boleh korang clearkan maknanya potong habis sampai ke tanah. So kan kita pergi dia punya pro and cons pula Dari segi dia punya pro tadi tu, keupayaan dia memang dah aku cakap tadi okey. Cuma dari segi kat sini lah bateri dia ni. Kalau korang tengok bateri DeWalt ni dia ada indikator. Dia ada indikator power dia. Kalau kita tekan nampak kan, dia akan nampak kat situ indikator power dia. Cuma kat sini bila kita pasang dia tersorok, kita tak tahu bateri tu dah nak habis ke macam mana kan, kita tak tahu. Itu satu kelemahan dia lah. And then aku rasa ini je yang aku tak berapa berminat. Yang lain tu so far bagi aku no problem, okey lah. Dan compare tu macam Greenworks tu bateri dia keluar, so kita boleh lihat dia punya capacity bateri tinggal berapa. Lalu lagi satu aku nak share juga tentang DeWalt punya ni. Kalau kita tengok dekat kepala dia ni, sini tempat letak motor dia ni, kat sini dia ada lubang-lubang ni tau. Lubang-lubang ni aku tak tahu sejauh mana kan. Dia mungkin cipta lubang-lubang ni untuk heat dissipation untuk haba keluar sebab motor kat sini. Tapi motor so far tak panas. Okey lah mungkin sebab lubang ni, tapi takut bila rumput-rumput atau ada habuk-habuk masuk, adakah dia akan memberi kesan kepada kepala dia ni. Sebab kalau kita tengok macam Greenworks punya teknologi, Greenworks pun motor dia dekat kepala, tapi dia tak ada lubang tak ada lubang angin tu. So in term of teknologi kepala ni 40 watt ni, sepatutnya 40 watt lebih motor dia lagi garang dan ganas lah makan current ni kan. Tapi this one dia tak ada lubang angin. So in term of teknologi mungkin Greenworks punya kepala ni lebih maju lah sikit dia punya ni kan, teknologi dia. Tapi nak dapat Greenworks harga mahal lah compare dengan korang yang beli ni. So this one jauh lebih affordable compare to Greenworks 40 watt. Lagipun 40 watt ni kalau setakat nak maintain rumah, nak clean rumput, tak ada keperluan sampai 40 watt. Ini pun dah bagi aku bagus. So itu aja perkongsian aku untuk hari ni. Semoga beri manfaat dan membantu korang untuk decide mana satu mesin pemotong rumput yang korang rasa sesuai untuk korang dapatkan untuk kegunaan memotong rumput di rumah masing-masing. Kalau korang tanya aku kenapa beli yang ni, kenapa ada banyak mesin rumput lain kita tengok dekat media sosial, dekat TikTok, ada yang harga RM69-70. Aku risau mungkin cantik pada hari pertama atau minggu pertama, kedua penggunaan. So lepas tu sendiri mau ingat. So belilah yang memang waranti dia agak lama, macam DeWalt ni 3 tahun. Dan kadang-kadang mesin rumput yang murah bawah harga 100 ni, kita tengok watt dia pun dah mengarut ada 998 watt. There's no such thing watt sampai sebegitu Itu dah macam pakai nak hidupkan kereta elektrik punya watt tu. Dan dari segi watt dia pun ada yang merepek sampai beratus-ratus watt So orang yang faham electrical, dia faham lah benda-benda tu more like marketing punya attraction saja untuk menipu pengguna So no need to mention any brand. Dari segi aspek keselamatan pun korang kena perhatikan lah. So buatlah keputusan yang bijak. So sampai setakat itu saja. Sampai kita jumpa lagi pada episod akan datang. Semoga bermanfaat. Kalau korang suka, please like, subscribe and share. Assalamualaikum dan salam sejahtera.